Kita patah balik sikit, walaupun tidaklah kita katakan tak hangat, ini pun akan jadi hangat, tapi lebih kepada latar belakang, especially latar belakang politik Datuk Seri sendiri. Di mana saya berumur 37 tahun. Jadi dalam generasi saya membesar dalam politik, saya ada ingatlah apa yang berlaku pada zaman reformasi sedikit waktu saya masih di bangku sekolah. Tapi nama Datuk Seri Azmin ni dah memang dikenali pada waktu itu pun. Waktu itu ia sinonim dengan kedua-dua figura besar yang mendominasi politik, Datuk Seri Anwar dan Tun Mahathir. Jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sedikit. Where did you start? Adakah politiknya bermula sebagai orang kuat ataupun pegawai Datuk Seri Mahathir time tu sebagai Perdana Menteri, ataupun bermula dengan Datuk Seri Anwar, dan bagaimana evolusi hubungan antara kedua-dua mereka? Well, hubungan saya dengan Tun Dr. Mahathir ini bermula sekitar 82-83 ketika saya menjadi aktivis pelajar mahasiswa di Amerika Syarikat.